Hai guys, Assalamualaikum. Jom kita tengok Harrier hari ni. Tahun 2022 Z spec guys. Frame 19 inci standard original. Okay, 360 kamera. Okay, kita ni ada 360 kamera surround kamera lah. Sebab dia datang dengan JBL sound system, memang ada 360 kamera sekali. Jom kita tengok dalaman dia sikit. Cun tak cun. Ada dua tone color kat sini, kita tengok grey color dengan brown color. Tengok betapa cantiknya dia buat Tengok kemasan dia. Grey, tengah-tengah ni ada brown, grey balik, sini brown, and then ada wood panel lagi, sedikit wood panel. Kat sini pun ada wood panel. Okay, Harrier ni memang dia design dia macam ni lah, daripada dulu lagi. Okay, daripada design yang lama sampai ke design yang baru, memang nampak dia punya kemasan dia, nampak luxurious dia tu, dengan JBL sound system. Lepas tu ada panoramic lagi. Okay, kita ni ada panoramic lagi, datang siap dengan panoramic roof. Okay, safety features memang adalah, semualah, everything complete. The best lah, the best SUV. Okay, boleh pakai, tahan lasak kereta ni. Okay, power boot, JBL speaker. Okay, okay, kita tengok mileage dia berapa, original mileage dia berapa kereta ni. Dia datang ada electric seat semua, complete. View camera 360, JBL sound system, pre-crash system, assist lane. Okay, kereta ni paling senang kalau bawa time jam, tak payah tekan minyak pun, relax je, set dia punya cruise, dia jalan sendiri. Okay, awak relax je. Original mileage dia 34,700 lebih. Okay, so apa lagi? Yang Harrier kita ada banyak sangat stok, don't worry. Okay, daripada spec yang low spec, pertengahan G spec, and then kita ada Z spec, dan kita ada lagi yang fully loaded. Z kita panggil leather package, yang tu fully loaded. Okay, yang ni pun dah okey dah cun dah. Alright, so siapa yang kat luar sana nak pakai kereta sebelum raya, tak sempat dah. Okay, kalau nak buat booking, nak buat loan dulu, siap-siap pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas raya kita proceed semua, everything. Okay guys, boleh hubungi saya 0166643862. See you when I see you. Bye. Assalamualaikum.